Setiap pagi sebelum matahari terbit, enjin mula menderum di luar Laredo, Texas. Lori diesel beratur rapat dari depan ke belakang di sepanjang 8 lorong merentasi Sungai Rio Grande. Mereka berbaris begitu panjang sehingga barisan itu menjangkau beberapa kilometer. Di antara 15,000 hingga 18,000 lori akan melintasi jambatan ini setiap hari. Kargo di atas lori-lori ini bukan sekadar barang. Ia adalah ekonomi Amerika yang sedang bergerak. Ini ialah World Trade Bridge, Lintasan komersial paling sibuk di hemisfera barat. Hampir tiada siapa di luar bidang logistik kargo pernah mendengarnya, dan hampir tiada siapa yang membuat keputusan dasar pernah berdiri di atasnya. Tutup jambatan ini selama 48 jam dan akibatnya akan dirasai sebelum ia menjadi berita. Enjin gagal sampai ke barisan pemasangan di Toluca. Harnes pendawaian terlepas giliran di Saltillo. Komponen peti sejuk dibiarkan tidak siap di San Luis Potosi. Dalam masa seminggu, lantai kilang di Michigan dan Ohio menjadi sunyi. Bukan kerana mogok, bukan kerana dasar, tetapi kerana alat ganti tersekat di sebelah sungai yang salah. Kira-kira $930 bilion dalam bentuk barangan bergerak antara Amerika dan Meksiko pada tahun 2025. Itu lebih besar daripada ekonomi Switzerland, lebih besar daripada Arab Saudi. Dua negara berdagang lebih banyak dalam 12 bulan berbanding kebanyakan negara di dunia hasilkan secara keseluruhan. Ia lebih seperti barisan pengeluaran daripada pusat pemeriksaan. Texas mempunyai lebih banyak kilang penapisan, California mempunyai lebih banyak pelabuhan, Illinois mempunyai lebih banyak landasan kereta api. Tiada satu pun daripada mereka membawa apa yang dibawa oleh jambatan tunggal ini setiap hari. dan sekarang Keputusan sedang dibuat di Washington yang mengubah kos segala-galanya yang melintasinya tanpa gambaran jelas tentang apa yang akan rosak apabila mereka berbuat demikian. pilih mana-mana kenderaan yang dibuat di Amerika Syarikat. Mana-mana pickup, mana-mana sedan, mana-mana SUV. Buka bonet dan jejak setiap komponen. Anda tidak akan menemui kisah tentang produk Amerika. Anda akan menemui satu sistem yang dibina merentasi sempadan yang kini tidak lagi berfungsi seperti sempadan sama sekali. Sebuah Ford F-150 adalah contoh yang jelas. Salah satu truk Amerika yang paling ikonik di negara ini. Ia dikeluarkan dari barisan pemasangan di Dearborn, Michigan dengan bendera Amerika pada setiap risalah pemasaran. Tetapi sebelum badan itu sampai ke Dearborn, komponen di dalamnya telah melintasi Sungai Rio Grande sebanyak 8 kali. Blok enjin dicor di satu negara, di mesin di negara lain, dipasang di negara ketiga. Setiap langkah bergantung kepada pihak di seberang sempadan sebelumnya untuk melakukan tugas mereka tepat pada masanya. Dan kebergantungan itu tidak terhenti pada pembuatan sahaja. Meksiko menghantar hampir 3 juta kenderaan ringan setahun ke Amerika Syarikat dan sebahagian besarnya membawa lencana pengeluar kereta Amerika. Semuanya dibina berdasarkan reka bentuk Amerika. Syarikat-syarikat Amerika tidak melayan Meksiko seperti pembekal asing. Mereka melayannya seperti bilik seterusnya di dalam kilang. Jika rantaian itu terputus, pengeluaran bukan sekadar perlahan, ia terus terhenti. Tapi bukan hanya truk sahaja. Jika anda menonton ini di telefon pintar atau komputer riba, anda sudah pun menjadi sebahagian daripada rantaian itu. Kerana pembuatan moden bukan sahaja bergantung pada inventory, ia juga bergantung pada ketepatan. Itulah sebabnya gudang kosong dan barisan pemasangan kekal menguntungkan. Alat ganti tiba beberapa jam sebelum diperlukan, bukan berminggu-minggu. Itu membantu mengekalkan kos yang rendah. Ia juga menghapuskan sebarang ruang untuk gangguan. Satu penghantaran yang tertunda tidak akan disimpan di dalam stor. Ia menyebabkan seorang pekerja berdiri tanpa kerja, mesin dimatikan, dan jadual yang tidak boleh dipulihkan walaupun dipercepatkan kemudian. Dalam sistem ini, anda tidak boleh menebus kelewatan yang berlaku. Apabila anda tertinggal, semua proses selepas itu turut tertinggal. Anda cuba bina track yang sama sepenuhnya di dalam sempadan AS dan harganya akan meningkat beribu-ribu. Dan itu bukanlah sesuatu yang hipotetikal. Ia berlaku serta-merta. Sama ada pengguna membayar lebih atau produk menjadi lebih teruk. Tiada pilihan ketiga. Peti sejuk dibina di kilang-kilang di kedua-dua belah pihak. Peranti perubatan yang masuk ke Hospital AS dipasang di Tijuana dan Reynosa, di mana syarikat seperti Medtronic dan Becton Dickinson mengendalikan barisan pengeluaran yang menghantar peranti terus ke rangkaian Hospital Amerika, bahagian aero angkasa yang membekalkan rantaian bekalan Boeing. Ia menerima jumlah yang besar dari Querétaro, di mana pembekal Bombardier, Safran dan Airbus berkumpul di sekitar satu lapangan terbang. Malah penghala Wi-Fi anda mengandungi komponen yang melalui kedua-dua negara sebelum sampai ke rumah anda. Jurang gaji
adalah sebab segala-galanya berfungsi. Inilah yang membolehkan syarikat Amerika bersaing dengan Asia tanpa memindahkan segala-galanya merentasi lautan. Jika Meksiko dikeluarkan, pilihannya hanya tinggal dua kemungkinan. Harga yang lebih tinggi atau pengeluaran meninggalkan benua ini sepenuhnya. Tetapi kebergantungan yang menghala ke utara adalah lebih mendalam. Meksiko menghantar lebih daripada 80% ekspornya kepada satu pembeli. Tiada pelanggan sandaran, tiada pelan B yang boleh menyerap jumlah tersebut. Jika ekonomi Amerika perlahan, kilang-kilang Meksiko juga akan perlahan. Jika tarif Amerika Serikat dikenakan pada sesuatu kategori, pekerja Meksiko akan merasai kesannya. Orang Meksiko yang bekerja di Amerika menghantar puluhan bilion dolar setiap tahun kepada keluarga mereka di tanah air. Jumlah keseluruhan baru-baru ini mencatat rekod melebihi 64 bilion dolar dalam satu tahun. Wang ini tidak melalui syarikat korporat. Ia terus sampai ke isi rumah. Ia digunakan untuk membeli barang dapur, yuran sekolah, bil perubatan dan sewa di bandar-bandar yang sebaliknya tidak akan mempunyai ekonomi langsung. Ia membawa masuk lebih banyak wang berbanding minyak atau pelancongan. Ia adalah talian hayat luar terbesar Meksiko. Dan hampir kesemuanya bermula di Amerika Syarikat, di sebuah benua yang boleh anda pandu merentasinya. Sebuah negara di mana jika sebuah pelabuhan ditutup, anda masih boleh menghantar lori. Dan Meksiko telah menyahut cabaran itu. Tesla mengumumkan rancangan Gigafactory berprofil tinggi di sana pada tahun 2023. Walaupun projek itu telah dihentikan sementara sebelum pilihan raya Amerika Syarikat kerana kebimbangan mengenai tarif. Pengeluar kereta telah memperluaskan operasi di seluruh tengah Meksiko. Pembekal yang membekalkan syarikat otomotif Amerika yang besar turut mengikut jejak. Begitu juga dengan syarikat logistik gergasi yang memperluaskan rangkaian pengangkutan rentas sempadan untuk menampung pertambahan jumlah kargo bersama pengendali dari Meksiko. Industri aeroangkasa, pusat data AI, syarikat farmaseutika besar, semuanya membuka operasi di selatan sempadan. Berkembang pesat di Querétaro. Penghilangan peranti perubatan berkembang pesat di sepanjang kawasan sempadan. Pelan untuk sebuah kilang pemasangan pelayan AI Nvidia yang besar di Guadalajara telah diumumkan. Malah semikonduktor mula beralih sebahagiannya ke Meksiko kerana pembungkusan boleh berkembang dalam masa kurang 2 tahun, manakala kilang fabrikasi semikonduktor di Amerika Syarikat mengambil masa hampir sedekad. Sistem itu berfungsi. Rantaian bekalan menjadi lebih pendek, penghantaran menjadi lebih pantas. Kos kekal kompetitif. Kedua-dua pihak mendapat manfaat. Dan kemudian tekanan mula beralih ke dalam sistem itu sendiri. Pada tahun 2025, peraturan mula berubah di tengah jalan. Di sebuah kilang alat ganti kereta di utara Meksiko, seorang penyelia menghentikan penghantaran yang sedang dijalankan. Bukan kerana pengeluaran telah dihentikan, tetapi kerana peraturan tarif telah berubah. Pengecualian diberikan dan kemudian semuanya berubah lagi, sekali dan kemudian berulang kali. Bagi syarikat yang merancang bertahun-tahun ke hadapan, ia bermakna satu perkara: ketidakpastian. Bukan kos yang lebih tinggi, cuma kos yang tidak diketahui. Dan apabila kos menjadi tidak dapat diketahui, pelaburan terhenti sepenuhnya. Projek dihentikan, pengembangan terbantut. Kilang yang sepatutnya dibina kekal sebagai tanah kosong. Meksiko bagaimanapun tidak meningkatkan ketegangan. Ia juga tidak membalas. Ia menyesuaikan diri, membeli masa tanpa menyelesaikan masalah utama. Kerana masalahnya bukan politik, tetapi bersifat struktura. Apabila Ford memberi amaran bahawa tarif akan mengurangkan 1.5 bilion dolar daripada pendapatan, itu bukan Meksiko yang menanggung kerugian. Ia adalah syarikat Amerika yang membayar lebih untuk mengendalikan rantaian bekalannya sendiri. General Motors turut memberi amaran beberapa minggu kemudian. Ia menjangkakan kesan sehingga 5 bilion dolar. Stellantis menghentikan sementara pengeluaran di kilang pemasangannya di Meksiko dan Kanada. Pekerja di Michigan dan Indiana. Itulah kos manusia akibat tarif. Bukan tajuk utama, tetapi shift yang terlepas. Gaji hilang. Nearshoring sepatutnya menyelesaikan masalah itu. Sebaliknya, ia memperkenalkan masalah baru. Ketidakstabilan di tengah-tengah sistem. Perdagangan hanyalah di permukaan. Risiko yang lebih mendalam terletak di bawahnya. Meksiko kini menjana lebih daripada 60% kuasanya daripada gas asli. Tetapi ia diimport. Pengeluaran domestik telah menurun selama bertahun-tahun, mencapai paras terendah dalam 2 dekad pada awal tahun 2025. Kekurangan itu hampir sepenuhnya diisi oleh saluran paip yang mengalir ke selatan dari ladang Permian Basin di Texas, Eagle Ford Shale dan koridor yang menjangkau ke Arizona dan California. Pada Mei 2025, ekspor gas asli Amerika Syarikat melalui saluran paip ke Meksiko mencapai rekod bulanan tertinggi sepanjang masa. Kira-kira 75% daripada setiap kaki padu gas yang dibakar oleh Meksiko
kini tiba dari seberang sempadan. Lebih daripada suku daripada jumlah ekspor gas asli Amerika Syarikat terus masuk ke grid Mexico. Gas Amerika membekalkan tenaga kepada kilang-kilang di Mexico. Kilang-kilang itu menghasilkan komponen. Komponen-komponen itu kembali ke barisan pemasangan Amerika. Jika aliran itu terganggu, pengeluaran tidak hanya terjejas di satu tempat. Ia gagal di kedua-dua belah pihak. Mexico sangat sedar tentang perkara ini. Ia menyedari bahayanya. Mexico sedang berlumba-lumba membina saluran paip baharu, kapasiti ekspor LNG baharu, penjanaan domestik baharu, tetapi tiada satu pun daripadanya akan menggantikan bekalan AAS dalam masa terdekat. Kebergantungan itu sudah pun wujud. Dan kemudian ada isu air. Petani Amerika di selatan Texas telah menyaksikan seluruh musim tanaman mereka musnah apabila Meksiko gagal memenuhi penghantaran air seperti yang dikehendaki oleh perjanjian. Ada satu perjanjian dari tahun 1944 yang sepatutnya mencegah perkara ini daripada berlaku. Dan sekarang ia sedang gagal. Rusuhan tercetus di negeri-negeri Meksiko seperti Chihuahua berikutan pelepasan takungan yang diarahkan untuk menyelesaikan hutang Meksiko. Perbincangan mengenai hutang air hampir gagal beberapa kali dalam tempoh 5 tahun. Sekarang kaitkan itu dengan apa yang muncul di kedai-kedai. Makan tomato segar pada bulan Januari, itu datang dari Meksiko. Begitu juga dengan avokado di atas roti bakar anda. Kira-kira 9 daripada setiap 10 avokado di kedai runcit AS datang dari Meksiko. Berbagai jenis beri, timun, lada, mangga. Seluruh lorong hasil tani di luar musim bergantung kepada rumah hijau dan ladang di Meksiko. Jika air berkurangan, tanaman tidak dapat ditanam. Itu bermakna rak-rak di kedai AS akan kosong dalam beberapa hari dan pendapatan petani runtuh di kedua-dua belah sempadan. Pada tahun 2024, pemeriksa Amerika telah menghentikan penghantaran avokado dari Michoacan kerana kebimbangan keselamatan. Harga di kedai runcit AS melonjak dalam beberapa hari. Seorang pemeriksa menyebabkan kelewatan selama seminggu dan lonjakan harga di seluruh negara. Begitulah tipisnya margin sebenar. Bir juga mempunyai cerita yang serupa. Amerika mengimport lebih banyak bir dari Meksiko berbanding dari mana-mana negara lain di dunia. Kebanyakan pek 6 botol di rak di Chicago, Atlanta atau Seattle bermula di barisan pengeluaran di Meksiko, melintasi sempadan dengan kereta api atau lori, dan sampai ke peti sejuk di kedai tempatan anda. Gangguan berlaku dan bir paling laris di Amerika menjadi lebih mahal. Kira-kira 5 juta pekerjaan di Amerika bergantung secara langsung kepada perdagangan dengan Meksiko. Di negeri-negeri seperti Texas, Arizona, New Mexico dan California, Meksiko ialah pasaran ekspor utama. 28 negeri di Amerika Syarikat menganggap Meksiko sebagai salah satu daripada 2 rakan dagang utama mereka. Jika perdagangan dipotong, pekerjaan akan hilang jauh dari sempadan. Di kilang-kilang Indiana, ladang-ladang Iowa dan Kansas. Depo kereta api wujud kerana sistem ini wujud. Seluruh bandar termasuk Laredo, McAllen, El Paso bergantung pada aliran ini. Jika ia dikeluarkan, ekonomi mereka juga akan mengecil bersamanya. Kilang-kilang di sepanjang sempadan utara Meksiko menggaji kira-kira 3 juta pekerja secara langsung, dengan puluhan juta lagi terikat secara tidak langsung di kedua-dua negara. Kerajaan Meksiko telah menaikkan gaji nominal di kilang-kilang tersebut lebih 100% antara tahun 2020 dan 2025. Dahulu, kerja kilang hanya cukup-cukup makan. Sekarang ia bermakna peluang sebenar untuk kehidupan kelas pertengahan. Tenaga, air, makanan dan buruh. 4 sistem yang saling berkaitan, ganggu satu dan kesannya merebak ke mana-mana. Dan ia tidak merebak secara sekata. Ia bertindan. Ahli politik menggunakan perkataan seperti keruntuhan. Sebenarnya, itu bukan perkataan yang tepat. Satu keruntuhan itu dramatik dan peristiwa dramatik mendapat tajuk utama. Apa yang sebenarnya berlaku adalah lebih perlahan dan sukar untuk dilihat. Ia bermula dengan kelewatan. Sebuah kereta yang dahulunya mengambil masa 6 minggu dari tempahan hingga sampai di rumah, kini mengambil masa 3 bulan, kemudian 4 bulan. Garis masa penghantaran menjadi jauh lebih lama daripada apa yang pembeli jangkakan. Tetapi di latar belakang, sesuatu yang lebih besar sedang berlaku. Ketidakpastian itu mula mempengaruhi harga segala-galanya. Sekarang bayangkan dinamik yang sama berlaku pada peti sejuk, mesin basuh, ventilator hospital. Kos mula meningkat sedikit demi sedikit. Peti sejuk Whirlpool yang dahulunya mengambil masa 6 minggu, kini mengambil masa 4 bulan. Ventilator Medtronic menjadi lebih mahal sebelum ia semakin sukar didapati. Secara semula jadi, kualitinya menjadi semakin buruk. Kemudian, datanglah kesan berantai. Syarikat-syarikat berhenti membina. Bukan kerana mereka tidak boleh membina,
tetapi kerana mereka tidak dapat meramalkan peraturan apa yang akan mengawal operasi mereka. Pelaburan berpindah ke tempat lain seperti Vietnam, India, Poland, tempat-tempat di mana peraturan masih kekal cukup lama untuk merancang. Di Mexico, bagaimanapun, kesannya lebih teruk dan lebih cepat. Gaji pekerja kilang tidak lagi meningkat. Pekerja kehilangan kestabilan dan mula bergerak ke utara menuju bandar-bandar Amerika. Ia meningkatkan tekanan migrasi yang kononnya tarif direka untuk mencegah. Di Amerika, tekanan itu berbalik kepada Amerika sendiri. Kos membawa pulang industri mula dirasai. Pengeluaran domestik yang lebih tinggi bermakna harga yang lebih tinggi dan pengguna merasainya serta-merta. Dan pesaing global Amerika tidak menunggu lama. Mereka mula berkembang dengan lebih pantas, lebih murah dan dengan gangguan yang lebih sedikit. Terdapat satu tempoh singkat di mana integrasi Amerika Utara berfungsi, tutup peluang itu dan pengeluar Asia akan menguasai pasaran. Pengeluaran yang hilang tidak akan kembali. Ia hanya berpindah tempat. Jualan kereta yang tertunda itu akan pergi kepada EV China yang tiba tepat pada masanya dengan harga yang mampu dibayar oleh pengguna Amerika. Kilang yang tidak dibina di Texas tidak akan dibina kemudian. Ia akan dibina di Hanoi dan kekal di sana. Tiada jalan keluar yang mudah dari sistem ini. Bayangkan, Amerika memutuskan untuk benar-benar memisahkan diri daripada pembuatan di Meksiko. Tiada lagi kereta buatan Meksiko. Tiada lagi alat ganti kereta rentas sempadan. Tiada lagi peralatan elektrik dari Meksiko. Semuanya dipindahkan ke dalam sempadan AS. Industri otomotif sahaja akan memerlukan tenaga kerja untuk ratusan ribu pekerjaan pembuatan baharu dengan gaji di Amerika Syarikat. Kilang-kilang Amerika sudah pun kekurangan pekerja. Kilang-kilang itu tidak dapat mengisi kekosongan yang ada sekarang. Menambah beberapa ratus ribu lagi pekerjaan akan bermakna sama ada lonjakan besar dalam immigration yang mana bertentangan sepenuhnya dengan apa yang diinginkan oleh mereka yang mendesak pemisahan, atau gaji yang terlalu tinggi sehingga pengiraannya runtuh dengan sendirinya. Walaupun jika pekerja muncul secara ajaib, kilang-kilang itu tidak wujud. Membina sebuah kilang kereta baru di dalam sempadan Amerika Syarikat mengambil masa 3 hingga 5 tahun dari pengumuman sehingga kereta pertama keluar dari barisan pengeluaran. Membina rangkaian pembekal di sekitarnya pula menambah lagi 2 tahun. Pada masa kilang-kilang itu siap dan beroperasi, kilang-kilang itu akan bersaing dengan kenderaan elektrik yang dibina di negara-negara yang tidak pernah berhenti mengoptimumkan rantaian bekalan mereka. Pengguna Amerika akan menanggung kos itu sepanjang masa tersebut. Sebuah trak pikap baharu yang berharga $50,000 hari ini akan menjadi $60,000 atau lebih selepas itu. Dan itu hanyalah satu sektor sahaja. Senario yang sama berlaku untuk peranti perubatan, peralatan elektrik, komponen aero angkasa dan elektronik. Setiap kategori menjadi lebih mahal dan dalam banyak kes, pengeluaran langsung tidak kembali ke dalam negara. Ia bergerak semakin jauh. Tiada rangkaian pembekal domestik yang boleh berkembang dengan cukup pantas untuk menggantikan apa yang sudah wujud. Lihat apa yang Apple hadapi apabila mereka cuba memindahkan pemasangan iPhone dari China ke India. 2 tahun gangguan, isu kualiti, hasil yang lebih rendah, jurang pengeluaran yang secara senyap-senyap menolak pengeluaran kembali kepada pembekal China yang sudah lama bertapak. Membina semula rantaian bekalan bukanlah satu keputusan dasar. Ia adalah projek industri yang mengambil masa sedekat. Baiklah, tapi bagaimana pula dengan Meksiko? Bolehkah negara itu meninggalkan Amerika? Bolehkah ia menggantikan pelanggan yang mengambil lebih daripada 80% ekspornya? Pembuat dasar Meksiko telah mencuba. Kerajaan Presiden Claudia Sheinbaum telah berusaha keras untuk memperluaskan ekspor ke Kanada, di mana penghantaran meningkat sebanyak 17% pada tahun 2025. Mereka menembusi pasaran Eropah, ke Belgium dan Britain. Penanam avokado Meksiko membuka pasaran baru di Jepun dan Korea Selatan. Tetapi ia tidak memberi banyak kesan. Ekspor Meksiko ke Amerika Syarikat menguasai perdagangan negara itu, jauh melebihi semua pasaran lain. Kanada dan Eropah masih merupakan rakan dagang yang menarik. Walaupun dengan pertumbuhan baru-baru ini, tetapi mereka hanya menyumbang sebahagian kecil daripada apa yang Meksiko jual kepada ASS. Hubungan itu penting, tetapi tiada satu pun yang menghampiri skala pembeli terbesar mereka yang satu itu. Tiada pasaran lain yang mampu menyerap jumlah itu pada harga tersebut. Jika Meksiko cuba mengalihkan ekspor secara besar-besaran, penyesuaian itu tidak akan berjalan lancar. Peso akan merosot, inflasi akan meningkat, dan aliran kiriman wang yang sama yang menyokong berjuta-juta isi rumah akan berubah daripada sokongan kepada kelangsungan hidup. Itulah yang menjadikan saat ini begitu tidak stabil. Perbincangan di kedua-dua belah pihak menganggap daya tawar itu seolah-olah ia benar. Lori-lori yang melintasi jambatan Laredo menceritakan kisah yang berbeza. Mereka terus bergerak.
6 juta pada tahun 2024. Jumlahnya sedikit berkurang pada tahun 2025 kerana ketidaktentuan tarif. Kemudian meningkat semula apabila peraturan menjadi stabil. Jambatan itu mencerminkan realiti lebih pantas daripada dasar. Apabila Mahkamah Agung membatalkan tarif pada Februari 2026, Kelegaan itu hanya bertahan selama beberapa jam. ia digantikan dalam beberapa jam dengan tarif global 10% Yang dihadkan kepada 150 hari. Apabila ancaman tarif seterusnya muncul, Para pengilang akan berhenti seketika sekali lagi. Tetapi pelabur bijak akan melakukan apa yang selalu dilakukan oleh pelabur bijak. Mereka membuat lindung nilai. Ia mencari tempat di mana peraturan kekal stabil cukup lama untuk mendapatkan kembali modal pelaburan. Vietnam sebagai contoh tahu tentang perkara ini. Pegawai-pegawai di sana secara terbuka telah memikat pengilang Amerika yang tidak selesa dengan ketidakstabilan tarif. mereka telah menawarkan potongan cukai dan perjanjian infrastruktur untuk memastikan komitmen. India juga melakukan perkara yang sama. Menyasarkan syarikat-syarikat yang perancangan jangka panjangnya tidak lagi sesuai dengan kerangka Amerika Utara yang berubah-ubah. Berundur diri tidak berhasil. Berpura-pura untuk berundur diri pun tidak berhasil. Ada jalan ke hadapan yang melindungi kedua-dua ekonomi, tetapi tiada siapa di kedua-dua pihak mahu mengakuinya secara terbuka. Mereka bukan memilih keadaan saling bergantung ini, walaupun mereka beroperasi di dalamnya. Kedua-dua, Meksiko dan Kanada telah memberi isyarat bahawa mereka mahukan kesinambungan. Industri Meksiko telah jelas tentang keutamaannya. Peraturan yang boleh dijangka, pergerakan bebas cukai untuk barangan yang dikeluarkan di rantau ini, dan penyelesaian pertikaian yang mengelakkan kejutan kos secara tiba-tiba. Seorang wakil perdagangan AS telah memberi bayangan untuk menggantikan perjanjian 3 hala dengan perjanjian 2 hala berasingan yang akan mengubah kedudukan tawar-menawar, tetapi juga membekukan keputusan pelaburan di seluruh benua sementara terma baharu dirundingkan. Industri automotif telah bersikap terus terang. Hampir 40% daripada jumlah perdagangan AS dan Meksiko melaluinya. Beralih kepada perjanjian 2 hala dan struktur insentif yang mendorong pemindahan pengeluaran ke negara berdekatan akan menjadi lemah serta-merta. Pemimpin perniagaan Texas yang mempunyai lebih banyak kepentingan dalam hal ini berbanding sesiapa pun di Amerika telah menyatakannya dengan lebih jelas. Perdagangan melalui Texas menyokong kira-kira 500,000 pekerjaan dan membawa masuk beberapa ratus bilion dolar setahun. Logistik, pengangkutan, kastam, pergudangan dan pembuatan semuanya dibina berdasarkan aliran rentas sempadan. Mesej mereka tetap sama. Integrasi adalah satu kelebihan daya saing. Jika ia dihapuskan, industri Amerika tidak menjadi lebih kompetitif berbanding China. Ia menjadi jauh lebih lemah. Pegawai-pegawai Meksiko telah memberi amaran bahawa ketidaktentuan yang berpanjangan akan mempercepatkan kelembapan pelaburan asing yang sudah pun berlaku. Kitaran integrasi selama 30 tahun kini berada dalam tempoh politik selama 18 bulan. Jika semakan berjalan lancar, lori-lori akan terus bergerak. Wang terus mengalir. Meksiko kekal sebagai pusat pembuatan di sebelah sana. Amerika kekal sebagai pelanggan. Kedua-dua ekonomi berkembang bersama seperti yang berlaku sejak NAFTA. Jika semakan berjalan dengan buruk, pemisahan beransur-ansur akan berterusan. Setiap tahun, sedikit demi sedikit rantaian bekalan secara senyap berpindah ke tempat lain. Setiap tahun, jumlah yang melalui jambatan di Laredo berkurang sedikit. Integrasi tidak runtuh sekaligus. Ia hanya terhakis sehingga sistem yang disokongnya tidak lagi wujud dalam bentuk yang sama. Jadi, apa sebenarnya yang menyatukan sebuah benua yang berintegrasi? Perdagangan antara Amerika dan Meksiko sebenarnya tidak berkurang. Ia semakin berkembang. Meksiko mencatat rekod ekspor tertinggi sepanjang masa pada tahun 2025 walaupun tarif memberi kesan besar. Permintaan Amerika kekal kukuh, aliran tenaga meningkat. Infrastruktur masih berkembang. Kedua-dua negara secara fizikal sedang membina lebih banyak kapasiti untuk saling bergantung. Walaupun ahli politik di kedua-dua belah pihak masih berdebat sama ada mereka patut berbuat demikian. Sebabnya mudah, iaitu sistem ini berfungsi. Ia berkesan untuk seorang pekerja automotif Meksiko di Coahuila. Ia juga berkesan untuk seorang petani jagung di Iowa yang menghantar jagung makanan ternakan ke selatan. Ia berkesan untuk cukup ramai orang di cukup banyak tempat, Sehingga memutuskan sistem ini akan membawa kos politik yang segera. Jadi, Hubungan ini bertahan bukan kerana persetujuan, tetapi kerana sejenis kebuntuan. Itu adalah bahagian yang mudah terlepas pandang. Hubungan ini tidak bertahan kerana kedua-dua pihak bersetuju. Ia bertahan kerana jika ia dipecahkan, pengundi akan terkesan serta-merta. Tindak balas akan berlaku dengan cepat dan keras. Ahli politik yang memulakan pagi dengan nada tegas terhadap Meksiko akan berakhir minggu itu dengan menarik balik kenyataan mereka kerana orang yang benar-benar menanggung kos telah tampil.
Maklum balas berlaku dengan pantas dan tindak balas politik mengikutinya. Inilah sebabnya Mexico tidak membalas. Tekanan dalam Amerika sendiri memberi kesan yang sama seperti tindakan membalas, tetapi dengan lebih cepat dan murah. Jambatan Laredo, gas dalam saluran paip, penghantaran pertanian, rantaian bekalan industri, aliran kiriman wang, semuanya membentuk satu sistem yang boleh mengalami tekanan, tetapi tidak mudah dipisahkan. Terdapat dua kemungkinan hasil. Satu di mana sistem itu stabil dan terus berkembang. Dan satu lagi di mana ia perlahan-lahan kehilangan kecekapan sehingga ia tidak lagi berdaya saing. Yang mana satu berlaku bergantung kepada sama ada orang yang membentuk dasar memahami apa yang sebenarnya bergerak melintasi jambatan itu setiap hari. Ia bukan sekadar barangan, tetapi ia sebenarnya adalah teras operasi bagi ekonomi sebesar benua. Lori-lori sudah berbaris sebelum subuh pagi tadi. Mereka akan terus berbaris esok dan pagi berikutnya, permintaan itu tidak berubah. Satu-satunya persoalan ialah sama ada sistem yang memenuhi permintaan itu terus berfungsi. Kerana apabila ia tidak berfungsi, lori-lori itu tidak memperlahankan pergerakan. Mereka berhenti sepenuhnya. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Saya harap anda menikmati video ini. Dan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, sila pertimbangkan untuk melanggan dan aktifkan notifikasi. Ia benar-benar memberi perbezaan. Terima kasih sekali lagi dan saya akan jumpa anda lain kali di MedPack.